Kalau tanya andaian saya, jawapannya tidak. Saya tidak meletakkan expectation besar bahawa akan ada kesatuan dalam respon. Kita sedia maklum soal tidak bersekutu dengan negara-negara Arab, perbezaan Sunni, Syiah semua dan sebagainya, dan sewaktu dengannya. Dan memang kita tahu pihak Saudi terutamanya paling tak selesa dengan Iran. Dan Paksi Barat dah lama mainkan perkara ini, divide and rule. Dan memang negara yang bernama negara Islam tu memang berpecah atas garisan-garisan tertentu kan. Jadi saya tak nampak perkara itu boleh berlaku. Namun yang pasti satu perkara KJ, iaitu Netanyahu memang niat dia, memang dia nak escalate perkara ni. Saya rasa tu jelas. Dia satu ketika dahulu sudah sampai tahap di mana hampir dibuang daripada jawatan Perdana Menteri. Tapi dia melihat bahawa ini adalah peluang untuk meningkatkan lagi populariti dia.